Kami Miao Squad. Sebab bagi kami peluang untuk cipta satu kumpulan yang tak tahu lepas dia nak buat apa lagi. Nama kumpulan kami adalah Miao Squad. Dan ini adalah logo kami. Logo kami ini diinspirasikan daripada spiritual Nusantara, iaitu kami menggabungkan elemen bulan dan bintang sebagai wujud kepada keagamaan, iaitu ketuhanan. Dan juga Nusantara itu datang daripada perisai ini, yang mana daripada kalau ikut sejarah, kelompok Nusantara memang tak pernah lekang daripada serangan penjajah beratus-ratus tahun. Jadi ini adalah perisai kita yang akan sentiasa mempertahankan kita punya kepercayaan. Di samping itu juga, yang lambang yang nampak macam misai ni, sebenarnya bukan misai tau kalau jangan salah faham. Ini adalah wujud kepada kami punya idea yang begitu banyak terpancar. Ini adalah idea kami. Kan? Untuk color ni, color-color yang vibrant, kita pilih adalah untuk melambangkan kami punya ahli-ahli kumpulan yang bersikap ceria, macam kucing, ceria. Tapi dalam masa yang sama, kalau korang panggil, korang tak tahu. Itu dah kami kucing miau. Okey, untuk slogan, kami punya slogan, kami merujuk kepada sifat ikon kumpulan itu sendiri, iaitu kucing. Yang berbunyi, walaupun kecil, tapi cita-cita kami besar. Sebab kalau kita tengok lumrah kucing ni, walaupun dia kecil, tapi dia buat tuan dia macam bibik dia. Ya, memang besar cita-cita dia. Ini adalah kita punya lagu kumpulan. Okey, macam saya cakap tadi, kumpulan kami ini diinspirasikan daripada Nusantara. Jadi kami menyulit elemen-elemen Nusantara itu di dalam lagu ni. Jadi, jom kita lagukan lagu kita. Rasa sayang, rasa sayang, sayang, Miao datang bawa semangat, wawing melompat, lincah, comel dan penuh gaya. Lawan tetap lawan, kami tak mudah tewas. Saya boleh pergi. Kami dari kepada kumpulan Malaikat Putih. Langkah lembut, hati kuat, malaikat putih sentiasa tepat. Yang logo ni ada ni kat Malaysia, ni ada macam apa? Ni ada wings, ni ada kebisahan, ni ada mangga. So untuk kat ni melambangkan kita punya untuk nasional lah. Dari yang dengan sana dan semua visual lah. So yang pasti ni melambangkan kita punya konsep penyayang lah dalam merawat sakit dan perawatan. So yang untuk tangan ni kita memberi sentiasa membantu lah dalam kita punya meja, membantu antara meja lah untuk meneruskan seperti lah. So tanda bunga ni kita memberi harapan lah, bawa harapan kepada sakit daripada kasihat lah. So untuk tanda wing ni bawa masuk kita punya lah tim kita nak bawa tim kita ke arah yang lebih baik lah. Malaikat mengambil, malaikat mengambil, malaikat mengambil, malaikat mengambil. Saya wakil pada kumpulan Malaikat Putih ni untuk 6% ragam kami di Barat lah. Malaikat Putih nama kami. Malaikat Putih nama kami. Nama pesakit dengan hati. Nama pesakit dengan hati. Lemah lembut tapi steady. Lemah lembut tapi steady. Yang terbaik nombor 1 baby. Yang terbaik nombor 1 baby. Kumpulan Twins X. Sebab kita semua perempuan lah, kalau semua lelaki ke perempuan. Okey. Semua Twin. Tengok ni ada 5 ni kau. Okey, yang ni yang 5 ni mungkin kita 5 orang lah. Saya, Fatihan, Minarita, Tanah Ada, Ina, Dam, Kam. So ni melambangkan cita-cita kita lah sebagai dalam profesional. Lepas tu hati ni melambangkan dalam cita-cita kita dengan ada passion, scary dengan profesional lah dalam budaya. Kami Rahim of Heart. Demi kejayaan kami yang pernah runtuh, kami pasrah biarpun berdarah, kerana kami masih mampu tersenyum, kerana kami Queen of your heart. Jalan, stop. Okey. Kalau pakai tekstur kayu dengan ketasan, jadi macam itu bagian atas hati. Stop. Okey, dekat jari tu gempis. Jadi kat tangan ni. Okey. Ini kat jari tu. Okey, awak pergi okey, betul. Ya. Yang muncul tu kat jari. Okey, satu ni atas, besar sikit. Okey, terus. Okey. Saya nak tabak ubah. Sekali je. Okey. Lagi. Percaya saya.
Okey, seterusnya. Jadi ke tengah. Sikit. Fokus suara tu. Dah pusing. Dia terbalik terbalik. Telinga belah terbalik. Nombor 3. Telinga nombor 3. Betul nombor 3. Sebelah. Okey, jalan terus. Pusing satu. Okey, nampak juga. Okey, terus. Fokus pada suara aku je. Okey, cuba kan? Okey, itu kertas. Okey, cari kayu. Cuba tinggi kayu kan? Okey. Sekarang guna tangan kiri. Okey, cari ujung atas dan ujung. Okey, cuba kan? Okey. Okey, guna satu jari dari ujung. Okey, terus. Okey, stop. Belas guna cari batang left ini. Okey, terus straight dengan terusnya. Terus. Okey, sikit. Okey, stop. Okey, habis total kiri. Kanan. Oh, banyak. Okey, terus pegang kali. Okey, semula ujung atas kanan kiri. Kanan. Terus. Best in JB Subset Batam. Betul. Dia sebut begitu. Yang tadi betul tak? Nama lain. Jadikan nama lain. Okey. Buat satu dan buat dua, kita merancang. Mana nak kita? Legit kopi. Ada biar. Kopi.
boleh juga, boleh kecil-kecil. Terima kasih Unicorn. Tak ada OJ kan. Suka main sukan, tapi dah tua, tak besar lagi. Pastikan aku presentasi selamat dan sihat. Tak ada. Terima kasih. Misi paling aktif Zumba. Ditulis, kau dengan penjam. Alah, kau mana? Percutian 3 hari 3 malam kat rumah sendiri. Percuti sendiri. Mesti rebut. Next. Otai, taking negative hate. Sita Dura. Orang ibu. Sayang sangat dekat baby. Ada orang baby. Kerja sambilan. Chef. Brownies blueberry. Sonia. Suka main sukan dan cerita pun dia dalam pun dia. Biasa main. Slow ice, kau jam, merajuk, cepat malam, mengemas. Ifah, ada Ifah. Suka dengar peminat kereta Teresa. Teka. Dengar radio peminat kereta Teresa. Asyik pangku je, apa tu rek? Tak cari pangku. Tak tahu. Nama panggilan di rumah, Bonda. Okey, suka makan. Anak nombor 1 nak order burger. Saya rasa saya kenal. Nak Hamisa. Sebab burger dia macam yang tak tahu. Baru berpindah unit. Saya rasa cool. Masih baru, masih banyak perlu belajar. Tahu dah. Semua je, ni tadi dan cari ketenangan. Saya rasa kerja lagi. Boleh next. Saya dia tu. Wanda betul mana? Cepat. Kuih kesukaan. Nak lagi. Jarak dari rumah ke tempat kerja dekat je. Berapa benang fikir. Nurita Raisi. Baik, senyap pemalu senyum. Baik, senyap pemalu senyum. Apa? Sherry sekarang aktif makan Cik T. Makan ni. Saya rasa Metro Rosa. Kali parah Nadia. Wanda kegemaran purple, kuih kesukaan dalam pelaji. Jarak semua dekat ni atau macam Jengking, senyum. Sama sekali nak saling. Tugas dari 10 tahun, orang yang sederhana, bawah putih. Tidak dapat. Sudah tahu. Okey, dapat. Sampai dapat, saya tidak dapat. Oh, peminat kereta Teresa. Saya dapat cili api macam sombong. Aida Raisi. Orang terakhir ni confident. Aku sepatah. Ada tak tahu laki je. kerjasama di antara kumpulan. Kita menjemput kampus senarian yang baru.
bagi tahu kami supaya kami boleh baiki kami punya khususnya. Semoga kerjasama, saya rasa you all pun sporty, baik kerjasama. Macam mana khusus hari ni? Semangat sikit ya. Saya pun sebenarnya dalam proses pembelajaran juga.